Kura-kura ada alkum. Assalamualaikum. 2-3 mobil turtle. Welcome back to channel Mobil Turtle guys. Okay guys, so hari ni adalah hari pembukaan kemah. So dia kalau korang ada tengok video saya yang pasang kemah dekat sekolah kan. So hari ni kita nak kena buka kemah ni sebab sukan jalan dah habis. So kita kena buka kemah ni. Kalau korang nak tengok macam mana cara buka dan berapa lama untuk masa yang dia ambil untuk buka 10 kemah ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay guys, luncur guys. Okay guys, so sekarang ni adalah buka kemah ni nampak kemah ni kosong wiring pun tak ada. So agak senang juga. Ni proses keluarkan besi tengah. Jadi kita tunjuk. Ni diorang dah turunkan separuh. So ni ada staff baru part time. Ada je kosong, ada kerja. Ni Angah, seperti yang korang tahu. Ni budak baru part time, Adam. Ini korang mesti kenal lah jejaka ni. Jejaka macho ni. Okay. So kita ada lagi baki 2, 4, 6, 7 kemah. 7 kemah tu kalau budak-budak ni ada mood dalam 40 minit ke 45 minit. Kemah kosong Okay, ni nak keluarkan songkok Ni tunjuk sikit songkok Itu kita panggil songkok. Lepas tu ada besi tengah tu. Kena hati-hati turunkan besi tengah tu. Sebab kalau benda tu jatuh kat kepala, pening tu. Ni besi padu. Tu besi padu tu. Nak buka kemah ni paling sesuai, paling cikai 3 orang lah. Paling sesuai 3 orang. Budak baru dia memang suka buat hal. Dia suka luka-lukakan badan. Tolong jangan campak-campak, nanti takut toke tengok video ni. Kalau luar kamera insya-Allah. Ni besi tengah Besi tengah ni memang diangkat untuk 2 batang. 2 batang, lepas tu cara nak naik kalori. Macam tu je. Lain company lain cara lah. Lain company lain cara. Dan kami tu menaiki jentera 1 tan. So memang senang untuk tolak. Hari ni saya akan jadi host Okay kan. So kalau korang nak tengok part turun kau pula, korang kena stay tune sampai habis. Let's go guys. Ini adalah pasal lipat canvas Lipat canvas je agak mudah. Atas rumput kan. Dia kalau atas rumput ada pelepasan lah. Maksudnya boleh pijak sikit-sikit lah canvas tu. Atas rumput sahaja. Kalau atas jalan tu memang minta maaf tak boleh nak pijak. Sebab nanti canvas dia bocor. Tolong lipat yang cantik-cantik Jangan buat hal. Okay. Kita tengok cara lipat canvas. Kena tarik ujung ke ujung. Dia cara lipat canvas geng. Enang kasih. Enang untat. Kuyung sayang. Enang kasih. Ni Adam geng. Budak baru 2 kali join. Dah Okay, kalau siapa-siapa yang baru nak buat kanopi tu, kalau nak lipat canvas atas jalan, tolong jangan pijak ni disebabkan atas rumput. Atas rumput, lepas tu tak hujan. So bolehlah sikit-sikit lah. Tali dah ada, tinggal nak potong Ni sesi lepas tu yang macam ni atas jalan memang tak boleh lah. Untuk korang pula, kalau canvas ni tengah panas, memang best lah lipat. Tapi cuaca panas lah. Tapi lipat canvas memang best. Sebab tolak je, tak boleh tekan. Nampak dia dah kecil kan. Kalau kau buat time hujan, meninggal mat. Okay, itu adalah scene ikat canvas So sekarang kita pergi ke turun pula. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan.
pakai roket sampai roblai, dompet macet, tetap ngefly. Okay, so sekarang ni adalah sesi dorang berehat Sekarang ni dorang tengah berehat, dorang dah penat buka 8 kemah. So sekarang dorang tengah rehat masing-masing tengah ambil angin masing-masing. Okay, so sekarang setiap seorang kita akan tanya soalan. Okay, bermula daripada Syahidul, anak lelaki Raja Musa. So soalan pertama, apa perasaan anda pasang kemah, buka kemah panas-panas ni dengan kuantiti yang banyak dah, 10. Apa perasaannya? Penat Penat tapi best. tapi best. Kerja berapa lama dah? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Okay guys, so kayaknya ada kerja 2 tahun setengah. Okay, sekarang ni kita pergi ke seterusnya, peserta seterusnya. Petak anak lelaki bulat. So soalan yang seterusnya. Okay. First kali malam tadi main snooker, siapa kalah? Seri. Seri. Okay. So soalan yang terakhir soalan yang terakhir, penat tak pasang buka kemah banyak-banyak ni? Best. Tak langsung. Tak penat? Tak penat langsung. Okay. Makan macam mana? Makan okey? Makan okey. Makan okey. Okay. So sekarang daripada petak makan okey. Malam tadi dia main snooker, tak penat langsung. Okay, kita pergi dekat Kimi pula Ini dia jaga yang agak macho ni. Ni jaga macho je ni. Walaupun muka macam kertas pendek. Tapi dia jaga macho. Okay, dia tengah buat kerja. Pegang-pegang baik. Jangan tengok kerja ni. Okay, soalan pertama daripada aku ni. Sinilah, jawab kejap. Paksa je paksa. Undang-undang Melaka. Okay. Soalan pertama, apa perasaan anda buat kerja panas ni? Penat. Penat. Jawab kat Mat. Penat. Penat. Okay, tapi gaji okey lah. Okay. Makan okey? Chill out. Okay, makan share. Okay guys. Dia memang macam tu Dia agak-agak malu-malu sikit. Okay, kita pergi ke kita pergi ke mangsa seterusnya. Nama dia Angah. Sinilah, aku penat nak kerja-kerja ni. Okay. Okay, soalan yang pertama. Malam tadi main snooker, siapa menang? Kita training. Kita training. Okay, so soalan yang seterusnya. Kerja panas-panas ni apa perasaan kau? Penat Penat? Penat. Dah makan? Makan okey. Makan okey. So kerja pun okey lah. Okey. Penat tapi sekejap kan? Okay. So sekarang kita pergi ke soalan budak baru Budak baru dia ni kena terakhir dia budak baru. Okay. Tanya makan aku tak ada. Belum makan lagi ni. Okay guys. Okay, soalan pertama. Apa perasaan bekerja dengan orang-orang lama ni? Mana orang lama? Ni pegang ni. Sabarlah, orang tengah bekerja ni. Dia budak baru kan, tapi dia agak biadab Okay, apa perasaan kerja dengan otak-otak ni? Perasaan. Okay. Bagi. Okay, masa sebelum dia kembung macam ni, dia kerja dengan gaban juga, tapi dia pasang kipas je. Dia tak ada bidang lipat kanvas ni orang tak bagi. So sekarang dia dah besar, dia dah maju. Dia dah upgrade level dia. Okay, so sekarang apa perasaan kau? Dia buat part time. Apa perasaan buat part time? Part time perasaan Aduh, buat kerja panas ni. Panas lah, perasaannya panas lah. Panas okay. Penat. Okay, apa pula keperasaan dapat kerja dengan dorang ni? Seronok Seronok perasaan rasa seronok Okay. Boleh borak Okay, satu lagi. Okay, dalam banyak-banyak pekerja ni, yang mana paling malas? Paling malas. Paling malas Gentle. Ciwa. Mubin. Okay guys, so itu je lah. Diorang tengah rehat So saya interview diorang tengah rehat ni. Yang dimaksudkan orang paling malas tadi saya lah orang paling malas. Sampai hati Okay. Kalau korang nak tahu, dia ni buat part time je, Sabtu Ahad, tak ada kerja. Kalau tidak, dia delivery kedai sedap rasa. Orang Sungai Buaya, kalau yang kerja yang nak order sedap rasa, kalau lambat, roja dia. Dia buat lambat. Okay guys, so terima kasih lah korang kerana sudi menonton video-video saya. Korang walaupun tak seberapa, korang sudi support. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye ngah.
Bye. Bye-bye beta. Bye-bye bersuara. Bye-bye. Bye-bye Jam. Bye. Okay. Kimi bye-bye. Suara-suara. Bye. Muka tak nampak. Bye. Mi cepatlah Mi. Bye. Kenya. Bye. Tidak loh, nanti saksikan kontes seterusnya kita menjadikan. Menjalikan. Okay guys, so terima kasih kepada korang semua kerana sudi menonton konten-konten saya yang tak seberapa ni. Ada juga orang yang support dan terus support. Okay, so kena nantikan video saya menjalikan pula. Let's go guys.